Assalamualaikum Cik Zarin. Boleh bagi tahu macam mana pengalaman Cik Zarin mula untuk menyimpan emas? Okey, pengalaman saya memang simpan duit sebenarnya dari kecil. Okey, dari sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Tapi duit tu dia cepat bocor lah. Dekat universiti saya sampai beli DSLR, okay, saya main kamera dan sebagainya. Lepas tu saya fikir, tak boleh ni, tak boleh jadi. Saya kena uruskan kewangan saya. Saya beli buku The Richest Man in Babylon. Dia kata emas ni akan datang kepada orang yang simpan kurang 1/10 daripada pendapatan dia. Maksudnya 10% lah daripada pendapatan, simpan dalam bentuk emas. Saya beritahu pada kawan saya tanya, kena simpan emas ke? Jadi saya jawab, kena simpan duit lah sebab Babylon tu simpan emas. Gaji dibayar dalam emas, perak dan sebagainya. So zaman kita pakai duit. Tapi saya tak puas hati. Saya kata, mesti ada something dengan emas ni. Saya scroll social media, saya jumpa saya punya upline, Tuan Syarul Jamil, kongsikan tentang satu poster. Kos haji turun 80% dengan emas. Ini something new lah. Sebab yang saya tahu sebelum ni emas buy low sell high. Rupanya emas lebih pada tu. Jadi saya simpan emas waktu saya student lagi. Buat side income. Saya pergi ajar tuition, saya jual buku jadi dropship. So masa tu pun masih dapat duit raya lagi kan, masih student kan. Jadi saya ambil semua saya simpan jadi emas. Tapi sebelum saya simpan emas tu, saya dah kaji nak pilih antara tabung haji ataupun ASB. Jadi saya pilih tabung haji. Tapi saya tak puas hati juga sebab masih bocor lagi duit tu. Sebab tu bila saya jumpa emas, alhamdulillah, simpanan saya dah tak bocor lagi dan cepat bertambah lah sampai saya dealer ni. Sampai saya dapat banyak lah ultimate rewards dekat Public Gold. Okay, antaranya saya pencen muda umur 28 tahun. Okay, dapat VVIP trip setiap tahun, kebebasan masa dan sebagainya. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh pergi ke profil saya. 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Ingat tuan-puan, miskin di usia muda adalah pengalaman kehidupan, miskin di usia tua adalah penjara kehidupan. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Langkah pertama anda akan memberi impak yang besar pada suatu hari nanti. Jangan lupa follow.